Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak Asasi Manusia dalam Perlembagaan Persekutuan MPU 3182, Pengajian Etika dan Peradaban 2. Nama saya Muhammad Ashraf bin Syafi'i. Nombor integrasi 9003240858930001. Pengenalan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia bukan sekadar dokumen undang-undang, ia adalah asas kepada negara kita bagi melindungi hak asasi setiap rakyat Malaysia. Ada beberapa hak asasi manusia yang termaktub dalam bahagian 2 kebebasan asasi menurut Perlembagaan Persekutuan. Antaranya adalah kebebasan diri, perkara 5 kebebasan diri, perkara 8 kesamarataan, perkara 10 kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan, perkara 13 hak terhadap harta. Perkara 5 kebebasan diri. Tiada seorang pun yang boleh dilucutkan nyawanya atau kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang. Hujahnya adalah setiap individu berhak untuk tidak ditahan sewenang-wenangnya jika seseorang ditangkap. Dia mesti dimaklumkan sebab penahanan dan dibawa ke mahkamah dalam masa 24 jam. Contoh situasi seorang rakyat Malaysia yang ditangkap tanpa waran berhak untuk mengetahui sebab dan mendapatkan khidmat peguam. Rujukan perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Narasinya, perkara 5 menjamin hak kebebasan diri. Tiada siapa yang boleh ditahan tanpa sebab yang sah. Semua orang berhak untuk mendapatkan pembicaraan yang adil. Nombor 2, perkara 8, kesamarataan. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama. Hujahnya, tiada diskriminasi dibenarkan berdasarkan bangsa, agama, jantina atau status sosial. Keselamatan penting untuk keharmonian masyarakat majmuk seperti Malaysia. Contoh situasi peluang pekerjaan dalam sektor kerajaan terbuka kepada semua kaum yang layak tanpa diskriminasi. Rujukan perkara 8 kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Suahakam. Narasinya, perkara 8 menyatakan bahawa semua orang adalah sama di sisi undang-undang, tiada diskriminasi atas dasar kaum, agama atau jantina. Nombor 3, perkara 10, kebebasan bersuara dan berhimpun. Setiap warga negara berhak bercakap, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Hujahnya, kebebasan ini membolehkan rakyat menyuarakan pendapat tentang isu semasa dan menyertai aktiviti demokrasi, namun hak ini juga tertakluk kepada keselamatan negara dan keteraman awam. Contoh situasi, pelajar universiti berhimpun secara aman untuk menyuarakan pendapat tentang perubahan dasar pendidikan. Rujukan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Akta Perhimpunan Aman 2012. Narasinya, perkara 10 memberi rakyat kebebasan untuk bercakap, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Namun, kebebasan ini perlu dipraktikkan dengan bertanggungjawab. Nombor 4, perkara 13, hak terhadap harta. Tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang dengan pampasan yang mencukupi. Hujahnya, pemilikan harta seperti rumah dan tanah adalah hak individu yang dijamin. Jika kerajaan ambil alih harta untuk bangunan awam, pampasan mesti diberikan. Contoh situasi, apabila tanah kampung diambil untuk bina lebuh raya, penduduk diberi pampasan berdasarkan nilai semasa. Rujukan perkara 13 Perlembagaan Persekutuan dan juga Akta Pengambilan Tanah 1960. Narasinya, perkara 13 melindungi hak individu terhadap harta mereka. Tiada harta yang boleh dirampas kecuali mengikut undang-undang dan pampasan yang adil. Kesimpulan. Hak asasi manusia yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan adalah tunjang kepada keadilan dan kebebasan keharmonian negara. Ia bukan sahaja melindungi individu tetapi membentuk asas kepada sistem demokrasi perlembagaan. Narasinya, hak asasi manusia bukan hanya milik individu tetapi asas kepada keamanan dan keadilan negara. Perlembagaan Persekutuan perlu dihormati dan difahami oleh semua lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih.